Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Puan Shani binti Al-Badad akan berkongsi kepada anda semua tentang topik 2.2.2 iaitu pola struktur suku kata yang merupakan sebahagian daripada silibus fonetik dan fonologi bahasa Melayu STPM semester 1. Dalam pembentangan ini, kita akan meneroka 4 perkara utama iaitu suku kata asli, suku kata pinjaman, jenis suku kata serta proses penyukuan kata. Marilah kita mulakan pembentangan ini dengan memahami dahulu konsep asas suku kata. Sebelum kita membincangkan pola-pola struktur suku kata secara terperinci, mari kita fahami dahulu definisi suku kata itu sendiri. Suku kata dalam bahasa Melayu ialah bahagian perkataan yang ditandai oleh kehadiran satu vokal atau V. Struktur suku kata ini pula terdiri daripada satu vokal sahaja atau gabungan antara vokal iaitu V dengan konsonan iaitu K. Secara keseluruhannya, terdapat 11 pola struktur suku kata dalam bahasa Melayu yang terbahagi kepada 2 kategori utama iaitu 4 pola struktur suku kata asli dan 7 pola struktur suku kata pinjaman. Mari kita bincangkan kedua-dua kategori ini satu persatu. Kita mulakan dengan kategori yang pertama iaitu pola struktur suku kata asli. Terdapat 4 pola struktur suku kata asli dalam bahasa Melayu. Pola yang pertama ialah V, iaitu vokal sahaja seperti dalam perkataan atap, kaedah dan gua. Pola yang kedua ialah VK, iaitu vokal diikuti konsonan seperti dalam perkataan istana, keluarga dan selua. Pola yang ketiga ialah KV, iaitu konsonan diikuti vokal, seperti dalam perkataan bijak, jelita dan jambu. Dan pola yang keempat ialah KVK, iaitu konsonan, vokal dan konsonan seperti dalam perkataan tampan, belanja dan sabun. Keempat-empat pola ini merupakan struktur asas yang membentuk kebanyakan perkataan asli dalam bahasa Melayu. Seterusnya, kita bincangkan pula kategori kedua, iaitu pola struktur suku kata pinjaman yang biasanya terdapat pada perkataan-perkataan yang dipinjam daripada bahasa asing. Terdapat 7 pola struktur suku kata pinjaman dalam bahasa Melayu. Pola yang pertama ialah VKK, seperti dalam perkataan ekspres, ekspor dan eksperimen. Pola yang kedua ialah KKV, seperti dalam perkataan program, krisis dan industri. Pola yang ketiga ialah KVKK, seperti dalam perkataan insutrans, konsert dan import. Pola yang keempat ialah KKVK, seperti dalam perkataan prestasi, traktor dan elektron. Pola yang kelima ialah KKKV, seperti dalam perkataan strategi, strata dan skru. Pola yang keenam ialah KKVKK seperti dalam perkataan kompleks, plankton dan skirt. Dan pola yang ketujuh iaitu yang terakhir ialah KKKVK seperti dalam perkataan struktur, abstrak dan skrip. Perhatikan bahawa pola-pola pinjaman ini kebanyakannya melibatkan gugusan konsonan yang tidak lazim ditemui dalam struktur suku kata asli bahasa Melayu. Setelah memahami 11 pola struktur suku kata tersebut, mari kita bincangkan pula jenis suku kata. Dalam bahasa Melayu, terdapat 2 jenis suku kata, iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka ialah suku kata yang berakhir dengan huruf vokal. Contohnya suku kata pu dalam perkataan pukul, suku kata ti dalam perkataan praktikal, dan suku kata ki dalam perkataan tangki. Manakala suku kata tertutup pula ialah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Contohnya suku kata kul dalam perkataan pukul, suku kata pra dalam perkataan praktikal, dan suku kata tang dalam perkataan tangki. Perlu diingat bahawa satu perkataan yang sama boleh mengandungi kedua-dua jenis suku kata ini sekaligus, bergantung kepada bahagian suku kata mana yang sedang kita analisis. Seterusnya, kita masuk pula kepada topik proses penyukuan kata. Terdapat 2 perkara penting yang perlu kita fahami. Pertama, penyukuan kata ditentukan dengan mentranskripsikan sesuatu perkataan itu terlebih dahulu. Kedua, transkripsi fonetik bagi sesuatu perkataan hendaklah mengambil kira kewujudan digraf, diftong dan proses fonologi yang berlaku pada kata tersebut. Berdasarkan 2 perkara ini, terdapat 4 situasi utama yang perlu diberi perhatian semasa proses penyukuan kata.
Situasi pertama ialah kata yang tiada proses tambahan. Situasi kedua ialah kata yang mengandungi diftong. Situasi ketiga ialah kata yang mengandungi digraf. Dan situasi keempat ialah kata yang mengandungi proses fonologi. Mari kita lihat setiap situasi ini dengan lebih terperinci, lengkap dengan contoh. Mari kita lihat contoh penyukuan kata bagi dua situasi yang pertama. Situasi pertama ialah kata yang tiada proses tambahan. Contohnya, perkataan buku apabila ditranskripsikan menjadi bu.ku dengan pola struktur suku kata KV tambah KV. Seterusnya, perkataan sekolah ditranskripsikan menjadi se.ko.la dengan pola struktur KV tambah KV. Dan perkataan pejabat ditranskripsikan menjadi p.j.bat dengan pola struktur KV tambah KV. Situasi kedua pula ialah kata yang mengandungi diftong. Contohnya, perkataan hairan ditranskripsikan menjadi h.ran dengan pola struktur KVK tambah KVK. Perkataan pulau ditranskripsikan menjadi pu.law dengan pola struktur KV tambah KVK. Dan perkataan boykot ditranskripsikan menjadi boch.kot dengan pola struktur KVK tambah KVK. Seterusnya, mari kita lihat pula contoh penyukuan kata bagi dua situasi yang terakhir. Situasi ketiga ialah kata yang mengandungi digraf. Contohnya, perkataan tarikh ditranskripsikan menjadi ta.reh dengan pola struktur KV tambah KVK. Perkataan ghazal ditranskripsikan menjadi go.zal dengan pola struktur KV tambah KVK. Perkataan masyarakat ditranskripsikan menjadi ma.sha.ra.kat dengan pola struktur KV tambah KVK. Perkataan anyam ditranskripsikan menjadi a.nyam dengan pola struktur K tambah KVK. Dan perkataan sayang ditranskripsikan menjadi sa.yang dengan pola struktur KV tambah KVK. Situasi keempat pula ialah kata yang mengandungi proses fonologi. Contohnya, perkataan tiap ditranskripsikan menjadi t.yup dengan pola struktur KV tambah KVK. Perkataan buah ditranskripsikan menjadi bu.wah dengan pola struktur KV tambah KVK. Perkataan soal ditranskripsikan menjadi so.apostrofal dengan pola struktur KV tambah KVK. Dan perkataan diangkat ditranskripsikan menjadi di.angkat dengan pola struktur KV tambah KVK. Sebagai panduan ringkas, mari kita lihat 3 langkah mudah untuk menentukan pola struktur suku kata bagi mana-mana perkataan. Langkah pertama, palang suku kata, iaitu memisahkan perkataan tersebut kepada suku kata masing-masing. Contohnya, perkataan bui dipalang menjadi bu, _ih. Langkah kedua, buat transkripsi fonetik bagi perkataan tersebut, iaitu bu.wi. Dan langkah ketiga, tentukan pola struktur suku katanya, iaitu KV tambah KVK. Dengan mengikut 3 langkah mudah ini secara berurutan, kita dapat menentukan pola struktur suku kata bagi mana-mana perkataan dengan lebih tepat dan yakin. Sebagai penutup, mari kita rumuskan semula keseluruhan pembelajaran kita bagi topik 2.2.2, pola struktur suku kata. Secara ringkasnya, terdapat 11 pola struktur suku kata dalam bahasa Melayu, iaitu 4 pola struktur suku kata asli dan 7 pola struktur suku kata pinjaman. Terdapat juga 2 jenis suku kata, iaitu suku kata terbuka yang berakhir dengan vokal dan suku kata tertutup yang berakhir dengan konsonan. Selain itu, terdapat 4 situasi utama yang perlu diberi perhatian semasa proses penyukuan kata, iaitu kata yang tiada proses tambahan, kata yang mengandungi diftong, kata yang mengandungi digraf, dan kata yang mengandungi proses fonologi. Dengan ini, tamatlah pembentangan kita bagi topik pola struktur suku kata. Terima kasih.